kepala. Kalau ayah saya tak kisah, kalau abah tak kisah bagaimana. Kalau dekat blend. Sekarang ditutup. Tak nak main dengan gitar dia, Dek. Dia nak main dengan gitar dia. Nak main? Berapa pegang abang dia? Apa? Apa pada enjin tu? Dekat sampah dia buka betul ya tu. Ha? Sampah. Kat sampah? Jangan kat ni dia dalam kat mangga. Warna. Lupa semalam beli santan. Santan kelapa. Nak juga. Masak Aceh je ke nak masak kari? Oh, berikan ke? Ikan tongkol tu. Ikan tongkol. Ha? Hari-hari orang masak kari. Masak Aceh ke masak kari? Kalau masak kari kita buat nasi dagang. Orang buat nasi Kalau dagang masak Aceh nasi putih. Nasi dagang tu. Kalau nak nasi dagang kena belilah kelapa. Kalau kari? Kalau masak Aceh tak payah. Masak Aceh ni tak? Masak Acehnya Mana yang air? tu. Pagi tadi mau tengok. Sarapan tak ya? Terus masak ni hari. Minum abang kan? Kenapa kucing tu panggil-panggil? Untuk beras ni korang rasa besar sangat.
Bukan tempat. Tak cili kering biar tak berkutu. Okey. Orang cakap macam tu, kita taruh je lah. Bismillah. Semoga tak habis-habis. Refill semuanya. Santina? Bama be? Tunggu sekejap, ha?
Siap juga. Pasir kan, cuci sikit. Ikan tuna masak Aceh, Pak Sami cakap. So kita masak Aceh lah. Siang lepas tu nak rebus. Buang ekor dia. Ekor dia kau makan pun. Sebelum masak, rebus dulu. Biasa saya letak asam sunti. Kalau tak ada asam sunti, asam keping pun boleh. Asam suntinya dah hitam. Itulah beli yang baru. Okey, letak air sikit.
cili. Sangkong Wow. tebang pokok. Dari mana? Hah? Tebang pokok. Tebang pokok. Nah, tak bagi itu siapa? Hah? Tak bagi siapa-siapa. Tengokkan. Ini lagi lah mangkuk dia. Buka dulu. Okey. Duduk dulu kawan-kawan. Kita sarapan. Pak Sami belum sarapan lagi tu. Okey. Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Jumpa lagi dalam channel YouTube Afifah Daily Vlog. Okey kawan-kawan, happynya saya dapat lagi jumpa kawan-kawan dalam video. Kawan-kawan apa khabar? Saya harap kawan-kawan semua sihat dan bahagia selalu. Okey, dari pagi tadi terima kasih dah tengok sampai ke sekarang ni. Saya kemas-kemaskan rumah sebab semalam lepas belanja tu langsung biar je kat dapur. Dah penat. Kita kalau badan berisi ni, badan gemuk ni, kaki cepat sakit kan. Okey. Ni duduklah dulu. Dah siap, tinggal nak masak je lagi. Tadi saya dah rebus ikan tongkol. Okey, cadangannya nak masak masak Aceh lah nama dia. Nama dia masak merah kot. Masak merah ke tumis ke macam tu lah. Tapi masak Aceh. Okey. Saya nak sarapan dulu lah. Pak Suami dia belum sarapan, kat depan tu dah masuk. Aku ada makanan. Ha? Ada telur lah. Tukar dengan serai. Tukar dengan serai. Memang nak serai pun tu letak. Nak makan telur bang? Ha? Ni ya? Dua-dua belum sarapan. Dah pukul 12 dah. Sibuk. Hai apa? Nampak yang dia lagi. Hai teh. Panaskan je, tak terbula tu. Teteh. Alin tak nak? Nak. Ni kau pack sendiri Telur Oh, double A. Makan telur. Double A. Lembik sikit bang telurnya bang. Lebih garam tak? Nak ada sini? Tak ada lepas. Ha? Lepas, tak ada orang. Dia tak kunci? Dia hitam dia. Oh. Ambil serai tadi. Ha? Asal. Azad? Pakistan makan serai ke? Ni buat teh ni. Serai? Oh. Teh masalah dia? Teh masalah. Banyak dia ambil? Dua pokok, nanti ada ambil lagi ni. Ambil je cakap. Saya cakap, cili tak nak? Ni tak nak dah. Jadi merah besar nak dia. Pedas lah. Okey. Ni bahan untuk tumis. Kita ketuk ni. Bawang hiris-hiris. Lepas tu ni bahan untuk kita blend. Ada ni sebab bawang besar. Kebelah saya guna 1 biji je. Bawang besar, bawang putih. Ni halia sikit je. Biasa kalau orang Aceh kebanyakannya dia masak halia dia tak guna banyak, guna sikit je. Okey, tapi tengok pada orangnya jugalah. Okey, ni kunyit hidup, cili besar. Boleh juga ganti dengan cili kering. Lepas tu ni cili api kampung. Saya tak buang tangkai dia. Takut sakit perut. Ikut petua orang tua-tua Kalau nak makan pedas jangan buang tangkai. Memang kurang lah panasnya. Okey. Nanti kita letak ketumbar sikit, lada putih.
Oh, satu lagi lupa. Asam sunti. Asam sunti. Asam sunti saya dah habis. Tinggal ni saja. Nak kena balik kampung baru ada lagi. Tak adalah. Kat sini pun ada jual korang. Boleh beli juga kat sini. Kita tunggu habis dulu. Sebab saya jarang buat masak Aceh ni. Jarang lah. Selalu sebab masak Aceh ni dia mainannya udang, ikan, daging, ayam kurang. Ayam saya buat masak karahi lah. Okay, masuk semua. Masuk ketumbar. Lada putih. Tak muat. Okay, cukup. Masukkan ni tadi bawang serai semua ni masuk. Sampai naik bau, agak-agak kuning. Masuk kari pulih, daun kari. Agak-agak dah naik bau nanti saya nak masukkan ni. Okey, perangan sikit, masukkan ni, serbuk-serbuk ni. Tumis sekejap je. Tak sampai setengah minit. Tak sampai 20 saat. Nanti dia gelap. Okey, masuk terus bahan blend. Oh, bau dia naik. Tengok keluar merah kan? Tumis sekejap. Masukkan air dia. Saya masukkan air dia. Air rebusan ni sedap. Wah, kita jadi manis. Sedap ni. Kalau ada cili sebiji-sebiji masukkan. Saya tak ada cili akar tu, cili api siam. Tak ada. Semalam pun tak beli sebab banyak cili kat rumah. Jangan membazir. Okey, merah juga korang. Habiskan lagi. Airnya habiskan. Dah cukup. Okey. Masuk kentang. Okay. Biar je. Sekejap lagi dah masak ni sebab ikannya dah rebus kan. Ada lagi sikit lah ni. Masukkan, habiskan. Mak saya dulu masak macam ni. Mak saya kalau masak Aceh mesti dia rebus dulu ikannya. Lepas tu dia masukkan balik air. Masak kari macam tu juga. Rebus dulu ikan tongkol ke. Ni dipanggil tongkol hitam kalau mak saya. Sekarang orang panggil tuna. Ikan tuna. Kebanyakan orang panggil tuna. Tongkol lah ni, keluarga tongkol. Okay, sedap ni. Mak saya suka ni. Mak saya paling suka bahagian kepala. Kalau ayah saya tak kisah. Kalau abah tak kisah bahagian mana. Kalau dekat sebelah rumah dah sampai dah lauk ni. Okey. Rumahnya jauh. Pergi balik 1 jam. Saya tak letak bahan perasa lain ni korang. Saya letak garam, gula. Gula sikit je. Bagi seimbangkan rasa. Sikit je. Garam. Tadi masa rebus ikan dah letak garam. Jadi kita rasa dulu. Takut nanti dah letak kentang ni, dia menyerap
Asin kan? Oh, sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Mulus. Macam bukan orang Aceh kacukan masak. Bukan Aceh lelap. Aceh ori. Tambah garam. Okey. Dia penat sekali je korang. Lepas belanja tu. Sudah tak penat dah. Tinggal nak masak-masak je. Bang. Ya. Bang sibuk tak? Dah habis sibuk ni. Oh, ni sedap ni kuah ni. Ha? Sibuk tak? Tak ada. Tolong boleh? Kerja apa? Ha? Kerja apa? Cucikan telur. Boleh? Titik pinggang kenapa? Kaki macam nak tercabut dah, penat. Ini dulu Dari pagi. Okey. Ni sekejap lagi kita potong mangga ni, Wah. Sedap. Tak sabar nak ambil biji dia. Okay. Cucikan adik potong. Okey. Boleh eh? Tengok marah. Nak kena kuruskan badan lah. Tengah hari dah penat. Tidur 20 sampai malam. Belum. Belum masak lagi kentangnya. Masuk bawah. Nak eh? Jadi abang buat apa abang? Dia buat ayam macam mana? Pakai sambal? Pakai serai ke? Serai ditutup. Tak tanya dia, apa lagi bahan dia? Tanya dia. Tak tahu, saya tak kenal kat serai pun. Tak benar Dalam pandan lagi ada tengok orang blender. Betul ke? Dalam pandan dia blender macam biryani betul pahat. Kenapa? Rosak lagi? Rosak? Tengok korang kipas belah sini semalam meragam. Sebab baru beli sebelah sana. Minggu lepas sebelah sini rosak. Mungkin panas sangat kot. Patah dia. Mungkin ada apa binatang ke nak masuk dalam. Kipasnya patah lah. Beli baru. Nasib baik murah kat Lazada. Lepas tu sini pula menjangkit. Tadi. Semalam lah. Kita balik dari belanja tu. Ni dah order juga. Murah je 40 lebih lah. RM50 lah. Saya baik cepat sampai. Kalau tak ada dua ni tak cukup rumah kita orang. Panas. Lagi musim-musim panas ni. Mungkin sebab panas kot dia rosak. Sebab dia rendah mana. Sikit ni. Dia helai. Kita bekukan. Tahan. Lama kita tak masak tom yum ah. Ni dah ah. Baru lah tak ada. Ya. Ni pun saya nak bekukan juga. Tengok ni dah kosong. Ada sikit lagi. Daun bawang tak ada semalam. Musim-musim orang buat sup ni, daging-daging korban. Ini habis kot lah. Daun bawang semalam tu. Kita potong daun sembah pula. Sama juga bekukan. Oh, dia punya ni nak
Tak nak. Hah? Tak nak. Hah? Dah buang. Ni nak ada. Buang ni. Ya. Tak ada selalu buang. Masuk je sekali. Ya. Tak teringat. Oh, mangga. Ni pesta karahi ya ni. Ya. Mangga. Karahi, biryani. Mana yang mangga Thailand lah kan kita. Mangga Thailand tengok kawan. Mangga merah semalam tu. Yang satu longgok tu 3 biji RM10. Kita beli timbang 2 biji RM11. Lebih besar. Sanggup dia ambil yang longgok dia pun. Padahal 2 orang nak makan. Tak habis tu macam mana? Nanti kita Bagi-bagi. semai dia. Nak rasa? Kenapa kecil-kecil potong? Tak mantap lah Dalim. Kalau punya mulut kecil. Dalim, sebesar Dalim. Manis? Manis? Manis-manis mangga. Ya. Tak nak? Tak nak sikit sangat. Saya nak adjust sama tangga. Sementara adjust tu dah habis masuk dalam perut I. Separuh. Okey. Manis-manis masam gitu. Ya. Mana masam? Kalau manis sangat tak sedap mangga. Dia sedap ada masam dia. Ni taruh cili sikit. Taruh cili sikit. Taruh gula sikit. Wah. Taruh cili. Kenapa? Taruh cili sikit. Oh macam ayah, pakai kicap. Gula tak, gula sikit sedap betul. Taruh ayam pakai kicap. Ya ke? Mau? Ayah pakai kicap? Ha? Jangan kicap ni. Pakai kicap dia tengok buka puasa dia. Gula. Rajin puasa. Anaknya tak rajin. Tak rajin ke? Rajin lah puasa. Sama-sama kita puasa. Kalau seorang puasa tak membantu. Raya kedua dah puasa. Rajin. Tak rosak ah? Ya. Kenapa murah dia jual? Yang sekilo tadi semalam tu RM5 eh? RM5. RM4.99. Wow. Tak ada rosak dia, elok je. Tu nak tanam lah tu bijinya tu. Tanam. Nak tanam. Tak ada biji pun, nipis je. Ada dalam dia. Buang. Ya, nak ambil je lah. Kan ambil. Ambil dia. Terpotong macam mana? Dah terpotong. Tak. Oh, ambil. Itu namanya anak. Oh, ni anak ya. Anak ya. Anak ya. Tali pusat. Oh, ini nak tanam. Jadi berapa biji nanti? Tak tahu lagi. Berapa pokok? Dalam 4-5 jadi dia. Ke? Oh, kita tengok nanti korang. Ni 45 jadi ni 45. InsyaAllah. Doakan kita orang beli tanam setiap penjuru tanah. Amin. Tanam pokok. Ini macam mangga naga apa? So, kita jual dulu. Naga. Naga. Dia tulis RNX. Nampak ni tak makan nasi ni. Makan mangga dah kenyang. Okey, ni petang baru makan korang. Eko Tenggiri. Eko kawan. lewat makan Dari tengah hari kenyang makan mangga. Sedap tak kuah ni? What? Apa goreng tenggiri lagi?
Yang maknyos. Maknyos. Yang sedap. Jemput makan kawan-kawan. Kalau kambing bukit. Kambing gunung, kambing gurun. Okay. Saya pun makan jugalah. Akhirnya tewas. Kenyang juga. Kalau tuna lembut dagingnya. Ikannya lembut. Kalau tongkol keras. Thank you Pak Suami. Sian deh. Dikenakan kawan. Ini nak bekukan. Mana ada kenakan? Minta tolong. Buat nasi goreng mesti buat ni kawan. Buat nasi goreng tapi ni video untuk short. Okey, siap untuk dibekukan. Macam-macam boleh guna ni. Nak buat bubur, nak buat nasi goreng, semua boleh.